旅行，旅行, apa itu 旅行? Bercuti. 旅行 melancong. 旅行 travel. So 旅 tengok huruf laushe eh. 旅. Okay, you yang bermata dekat sini kita kena sebut dia dengan sebutan A, B, C, D, E. Tapi bila mana kita sebut huruf E, mulut kita macam mana guys? Kita sebut macam ni, betul tak? And kalau kita sebut huruf E macam ni mata kita, mulut kita E. Tapi saya tak nak macam ni. Sebab apa? Kita tahu base dia adalah U. U yang bermata dekat sini kita kena sebut dengan keadaan mulut kita U yang membulat. Okay, kita kena sebut dalam keadaan bulat. Mulut kita bulat. Ni, bulat mulut. U. A, B, C, D, E. Tak nak macam ni. A, B, C, D, E. Yeah, dah boleh dah Amirul, mantap.